Okey, baca bismillah dulu. Bagusnya. Minum ubat tak payah suruh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kat Besol Channel. Okay, hari ni saya nak buat record sikit memori saya dengan Daim ni. Daim, hai, bye-bye sikit dek. Daim ni demam hari ni. Daim demam, tapi dia punya aktif tu macam tak demam. Tapi dia ajak lah hari ni. Dia ajak sebelum pergi sekolah ni, dia ajak datang klinik. Dia yang ajak, bukan saya. Dia ajak datang klinik, bukan nak jumpa doktor. Dia nak suruh beli sirap tu. Budak demam kan, ada sirap yang warna oren tu. Dia suka. Dia lah seorang daripada 3 beradik ni, dia seorang je yang suka makan, yang suka minum ubat tu. Yang 2 lagi tu menangis-nangis. Dia ni tak payah kita suka siap-siap bagi dia makan. Dia suka. Kan adik kan? Adik suka kan? Tengok dia demam pun macam tak demam. Okey, jap lagi kita pergi beli, lepas tu kita terus minum, boleh? Okey. Semoga Daim cepat sihat. Okey, dah sampai klinik. Jom kita pergi klinik, jom dik. Tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar dia ni dah sampai klinik. Okey, jom kita masuk. Buka slipper dah. Main. Sempat lagi main. A few moments later. Dah beli dah. Boleh balik dah. Kan? Okey, dah beli dah ubat. Sempat lagi masa beli ubat tu dia main. Tengok aktif ni. Tapi tak adalah panas sangat dia. Jarang dia nak demam ni. Last demam rasanya bulan 11 ke bulan 12 dulu. Tengok buka pintu sendiri. Dah naik. Nanti nak makan ubat. Okey, adik nak minum terus lah. Nak minum terus, kita buka ni dulu. Picagar. Ni kita basuh dulu guna air. Okey, kita basuh sikit. Adik nak minum terus. Adik suka ke? Cakaplah suka ke tak? Suka. Kalau suka, nak minum dalam ni ke dalam cawan dia? Dalam Ni, dalam cawan. dalam cawan? Bukan dalam ni? Tak nak dalam ni? Nak dalam tu lah. Dalam ni. Berapa tadi? Adik kena minum. Berat adik 16 kilo. Minum 4.5 ml sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sini, weh. Tengok sini, tengok. Nampak daddy tak? Okey, ni. Oh, sedap bunyi dia. Kerap. Kerap, pap. 4.5. Shit. Okey, lebih sikit. Kurang sikit. Okey. Dah dapat 4.5. Kita tutup dulu. Lepas tu kita minum. Ada dipegang. Okey, baca bismillah dulu. Bagusnya. Minum ubat tak payah suruh. Dia yang paksa kita mari beli. Sikit lagi. Dialah paling senang minum ubat. Tak ada nak nangis-nangis, tak ada drama-drama. Terus minum. Tak demam pun minta demam kalau tengok kakak nak minum ubat. Bagusnya. Dah. Minum air. Tu minum air, ambil air. Minum air biar telan bersama dengan ubat. Semoga cepat sembuh. Cakap apa? Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kesembuhan. Semoga cepat sembuh. Malu ke?
Dia dalam video ni je malu-malu. Kalau tak, dia punya ni aktif dia tu. Orang kata jangan, dia kata tak apa. Ni sebab dalam video kan nampak dia behave sikit. Okay, beres. Semoga adik cepat sembuh tau. Malam ni pula kita minum 4 jam sekali rasanya. Petang ni lah, nantilah. Okay, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.